Hari ni saya nak sebut tentang saka. Saka ni benda yang degil tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang ada masalah saka dah sedia maklum. Berubat ke sana, berubat ke sini. Ustaz sana, ustaz sini. Tok guru sana, tok guru sini. Bomoh sana, bomoh sini. Habis rata tempat dah pergi. Tetapi kadang-kadang hilang sekejap, datang balik. Hilang sekejap, datang balik. Kerana apa? Kerana saka ni dia perjanjian. Dia adalah harta pusaka, suatu agreement di antara jin dengan tok nenek moyang dulu. Maka dia bersumpah, aku akan jaga anak cucu kamu. Maka dia melekat dalam tubuh kita. Ketika mana dia melekat, kita tak sakit, kita tak rasa apa. Walaupun dah 10 tahun, 8 tahun dia duduk dalam tubuh. Bila mana kita buat sesuatu aktiviti, kita baca ruqyah, kita baca Al-Quran, atau kita didengarkan ruqyah, atau kita rasa ada masalah, lalu kita baca ruqyah, maka dia mula melawan, marahlah dia. Tapi kalau kita tak berubat dan tak ruqyah, kita akan sakit juga di hari tua mati. Di hari tua nanti, terbaring, makan berpinggan-pinggan nasi, tak mati-mati. Itu di antara orang yang ada pendampingan jin pada tubuhnya. Maka kita nak putuskan saka. Maka putuskan saka ini perlu satu istiqamah, satu usaha yang panjang. Istiqamah dalam berubat, istiqamah menggunakan bahan-bahan ubatan. Tuan-tuan yang ada masalah saka, saya sangat sarankan, tuan-tuan ambillah set rawatan ikhtiar syifa, set lengkap. Tuan-tuan bermula dengan jus kurbi, tuan-tuan minum. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang ambil kurma ajwa 7 biji satu hari, tidak dimudaratkan oleh sihir dan juga racun. Maka yang ni dah ada kurma ajwah, dah ada buah tin, dah ada daun bidara yang digunakan sejak daripada zaman tabi'in untuk perubatan. Yang ni tuan-tuan minum, kemudian tuan-tuan ambil sabun bidara ni, tuan-tuan mandi, kemudian tuan-tuan ambil minyak bidara ni, tuan-tuan sapu, buat 3 kali sehari. Bila kita buat ketiga-tiga ni 3 kali sehari, maka jin tu sakit. Walaupun ketika mana kita pakai mungkin ada rasa sikit panas, tajam, mengantuk, tetapi hari demi kita buat, maka jin tu makin lemah, kita makin kuat. Sehinggalah kita sendawa berulang-ulang, sehingga kita muntahkan dia. Insya-Allah sembuh. Bila dah selesai, jangan tinggal. Tuan-tuan kena istiqamah dalam satu tempoh supaya dia datang balik tak boleh masuk, datang balik tak boleh masuk, datang balik tak boleh masuk. Bila dia datang banyak kali tak boleh masuk, biiznillah dia pula yang akan surrender daripada mendekati diri kita. Jadi saka, suatu yang degil, kita kena degil juga untuk mempertahankan atau untuk mengubati diri kita. Tuan-tuan boleh dapatkan dengan harga promosi sekarang, sementara stok masih ada. Insya-Allah dikurniakan kesembuhan.